Guys, hari ni I nak cerita sikit tentang isu yang tengah viral sekarang ni, di mana hibah takaful boleh dicabar. Before that, you kena tahu yang kes ni masih lagi ongoing, and apa yang I akan cerita ni based on information yang sedia ada. So, kes ni terjadi pada tahun 2021 di mana isteri si mati dah pun menerima duit hibah sebanyak 1,600,000 lebih. Okey, dan pada tahun yang sama juga, keluarga si mati tak puas hati dan pergi ke Mahkamah Syariah untuk kontes ataupun cabar hibah takaful tersebut. Pada tahun 2023, isteri si mati ni menang di Mahkamah Syariah, dan itu dah menunjukkan bahawa niat hibah tu memang jelas dan sah dari sudut hukum Islam. Kita kena tahu yang hibah takaful ni dilindungi di bawah Akta IFSA 2013, Islamic Financial Services Act ataupun Akta Perkhidmatan Kewangan Islam yang masih diguna pakai sehingga ke hari ini. Maknanya, duit hibah tersebut memang hak isteri si mati dan tidak boleh dituntut sebagai harta pusaka. Tapi keluarga si mati tak stop sampai kat situ. Mereka masih tak berpuas hati dan bawa kes ni pergi ke Mahkamah Sivil dan menang di Mahkamah Sivil. Tapi macam mana pula boleh menang dekat Mahkamah Sivil? Okay, firstly, Mahkamah Sivil dia tak guna undang-undang syariah. Dia guna undang-undang sivil lah. Secondly pula, isteri si mati tak hadir sebagai responden. Tapi isteri si mati ni bukan saja-saja tak nak hadir. Sebenarnya dia tidak dimaklumkan tentang saman tersebut. Surat saman dihantar kepada alamat yang lain dan nombor telefon juga tak dihubungi walaupun nombor telefon tu masih lagi aktif. Jadi keputusan Mahkamah Sivil dibuat sebelah pihak tanpa pembelaan, dan itu satu kekurangan lah dari segi keadilan prosedur. So apa yang isteri si mati ni boleh buat? Dia boleh rayu di Mahkamah Rayuan untuk betulkan balik keputusan Mahkamah Sivil tersebut. Isteri si mati ni ada asas yang kukuh untuk dia rayu balik sebab nombor satu, dia ada keputusan sah dari Mahkamah Syariah. Nombor dua, dia tak hadir masa perbicaraan di Mahkamah Sivil tu. Nombor tiga, dokumen hibah dan akad pun ada sekali. Jadi peluang tu masih ada. Kita just kena tunggu. Macam yang Syah bagi tahu tadi, kes ni masih lagi ongoing. So, as an advisor, apa yang I boleh advise dekat you, buat preparation awal supaya kes macam ni tidak terjadi. So, number one, you boleh buat surat hibah bertulis, dapatkan stamp duty LHDN. Okay, I lupa nak selit dekat sini. Sebenarnya kalau you tak buat surat hibah bertulis pun tak apa, sebab hibah takaful itself pun dah cukup syaratnya. That's why isteri si mati tu boleh menang dekat Mahkamah Syariah. Nombor dua, you boleh guna perkhidmatan amanah trustee. Contoh macam Amanah Raya, As-Salihin ataupun me myself, I ada lesen My Angkasa Amanah. So if you nak tahu, you can just PM me later. And nombor tiga pula, kalau melibatkan nilai ataupun aset yang besar, you boleh hire lawyer siap-siap. Tak semestinya kalau you dah buat salah satu preparation tu, you punya hibah takaful ni tidak boleh dicabar. Masih boleh dicabar dan masih boleh dibawa pergi ke mahkamah. Tapi at least you are well prepared. At least you ada documentation yang kukuh untuk you nak lawan balik. Macam tu. Apa-apa pun you kena ingat, rambut sama hitam, hati lain-lain. Okay? So video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.